It's someone's birthday today, which is me. Hari ni Naim dah bookkan night tengok movie. Saya tak tahu Naim nak buat mana. Wah, tengok gini apa tu? Test. Hi guys, nak rasa macam I dah lama tak pakai mic for my videos. I think why not hari ni I pakai mic. Lagipun bilik Nat ni macam dia punya kipas quite dekat dengan kamera, so korang akan dengar the wind. And I malas gila nak remove the noise, so kita better pakai mic. Okay, and guess what guys, setahun I tunggu tarikh hari ni, setahun, and Alhamdulillah kita berjumpa lagi tarikh hari ni. Hari ni punya vlog, it's all about me. Okay, asalnya nak macam tak nak record, macam I tak plan lah nak record my birthday sebab I rasa macam I jarang lah record birthday I sebelum-sebelum ni. Ya ke? I lupa guys. Korang kot yang ingat I punya vlog macam mana. So, disebabkan hari ni is my special day, why not I share my day with you guys. So, hi, welcome to my vlog. Sekarang pukul 1.49. Actually, kita dah bangun awal tadi. Kita orang kemas rumah, breakfast, grab some coffee, and then kemas lah apa patut. And then Naim cakap dia ada surprise for me. Surprise dia dah bagi tahu dah dekat Nat. That's why Nat boleh explain to you guys. Sebab Naim ni dia bukan macam Nat tau. Yang Nat jenis boleh plan tau for him. Tapi dia macam, maybe sebab Nat always dengan dia, clingy dengan dia, jadi dia susah nak buat surprise for me. Tapi I boleh. Dia kena lawan I guys. As you guys know, Nat memang plan tau daripada sebelum-sebelum ni. Macam kalau birthday kita orang akan nak pergi trip. Tak kisahlah trip dekat ke, jauh ke, tapi mesti pergi trip. Itu kita orang punya deal lah, kan? So, kita orang dah plan dah guys for my birthday trip, Alhamdulillah. Tapi bukan minggu ni, kita akan pergi minggu depan. Kita orang dah book dah. Dah book everything dah. I'm super excited. Actually kalau korang tanya kenapa I tak pergi minggu ni, I know korang akan tanya soalan ni, so better I jawab terus. Kenapa I tak pergi minggu ni? Sebabnya minggu ni sangat-sangat pack. And weekend ni pun I kena attend my friends punya KL Fashion Week. And after that baru I free. That's why lah kita orang book my birthday trip for next week. And my birthday trip ni pula, dia bukan sekadar untuk Nat je tau. Birthday trip ni kita orang memang gabungkan birthday Naim dengan birthday Nat gabung, jadilah trip tu. Sebabnya kita orang rasa macam tak payahlah nak spend hadiah, unless kita orang ada extra money lah kan. Tak payah nak spend hadiah ke apa, just bawa pergi trip je. Itu pun dah anggap sebagai hadiah dah for me. Jadi kita dah book satu tempat ni guys. Kita akan pergi 3 hari 2 malam. Sebabnya dekat dalam Malaysia je guys. Kali ni kita akan pergi dekat dalam Malaysia sahaja. This something tempat yang I tak pernah nak explore dekat situ. Nanti korang stay tune untuk video yang itu. Untuk video hari ni is just pre-birthday. Dia just pre-birthday celebration. Malam ni paling Nat sangat-sangat excited since Spider-Man punya movie kan tengah keluar. Naim dah bookkan cinema date for me. Guys, he booked me Aurum Theatre. I akan experience masuk wayang yang Geta Lux ni. So, I tak tahu what to expect. Tapi, I hope dia kena dengan our expectation lah. Sebab, guys, it's not cheap, okay? It's not cheap. I tak nak cakap banyak. I tak nak spoil banyak sangat dengan korang. So, jom kita start my makeup birthday. Okay, Nat dah siap. This is my look for today. I simple je sebab suami saya simple hari ni. Baju ni dah lama dah Nat beli. So, hari ni baru I rasa macam nak pakai. Sebab ada certain baju Nat yang I tak keluarkan lagi tau. So, ni je baju-baju yang I nampak. Jadinya,
this is the look that I can bring in today. Okay? So, sekarang pun dah nak pukul 2.30 dah. So, jom kita start our birthday. Okay guys, sekarang kita dah dekat kampus Ampang nak bawa birthday girl pergi lunch. Yeah. Kita tahu ke nak makan mana? Tak tahu, you kata datang kampus Sampang je. Alah, kan tak tahu, saya dah tahu dah. Ya ke? Tempat yang kita ada cakap-cakap kat sini. Ya, you banyak kali cakap nak try makan sini. Oh. I fikir kan kita asyik celebrate je makan daging macam apa, grill kan. Ya. Kita cuba lain pula lah. Okay, I'm so excited. Kita nak makan sini ke ya? Ya. There's a fish. Macam sedap kan? Oh. So, kita tengok menu dia. Wah, tengok dia punya ni dah patrinya. Ooh. Ikan terbang. Ikan terbang. Besar ke kecil? Boleh share ke? Kita share je lah. Ya. Jalan kita masak. Okay. Cantiknya, boleh ambil gambar kat sini. Yay! Dia ada set menu. Kalau sudah sedap dengan menu dia, I tak tahu. Banyak tu. Sebab menu dia macam tekak Melayu tu, macam sedap. Alright guys, kita dah order. Tapi kita order berpada-pada sebabnya Ini bukan makan daging apa lagi kan kita punya. sebab kita nak makan nasi. Makan nasi. Betul. Ya. Kali ni kita makan nasi sebab selalunya kalau birthday memang kita orang akan pergi cari beef tau. But tahun ni macam Naim dia cari tempat yang Kreatif kan? kreatif sebab I dah lama sangat nak rasa dancing fish ni. And finally Bukan apa nama benda ni yang dia penyit yang benda Emping. tu. Emping, dia pahit-pahit dia. oh, Yang keropok yang pahit-pahit tu. Macam apa? Sambal kacang. yeah. Itu apa buat? Pahit tapi kalau dia garam sikit. Sambal belacan so good. Ya, baik tak pernah makan kan? Apa keropok ni pahit? Tak pernah makan ni keropok ni. Apa nama dia? Rasa dia macam petola, peria. Pahit je lah. Makanan kita orang dah sampai. Look at that. Our fish. Ada terung belado. Ada cumi-cumi, sambal petai. And also dia punya variety of Ni sambal. dia kata complimentary chef tu bagi kita. Ya ke? Wow. Kalau tak dia macam kembang. Kita bayar lah. Hmm. Okay. Look at that guys. Wow, my birthday lunch treat. Thank you baby. Nampak ni ikan dia. Ni nama dia dancing fish guys. Tahu macam mana dia buat jadi macam ni. Ya. Dia nampak sedap sebab dia crispy. Okay, jom makan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, cepat makan korang. Kita ambil terung belado. Ui, sotong dia lembut ni. Saya potong dengan baby ke? Okay baby, sayang terung ni macam buat. Cuma dia tak garing. Sedap. Terung ni sedap. Sedap. Sedap kan? Sedap kan? Saya suka. Yang sotong. Nanti kita ambil lauk yang pekat. Alright guys, kita dah sampai Tiarex. So now kita ada banyak masa
Selalu pula rasa sampai TRX. Kan? Sebab kita dah orang sini, jadinya kita banyaklah dekat TRX guys. So hari ni kita nak jalan-jalan je kat TRX. Macam nak cakap nak cari barang-barang sikit. And then kita tunggulah wayang kita malam ni. I'm so excited. Okay. Sekarang ni saya tak tahu nak pergi mana. Saya nak masuk H&M sekejap. Okay, kita kat dalam Kahat sekarang ni. Nak tengok-tengok baju, buang-buang masa. Dia tak pernah ada baju Kahat lagi kan? Tak pernah. Fake ni ada. Fake. Jangan pakai fake yang cantik-cantik. Tapi ni t-shirt je lah korang. Tapi t-shirt dia pun ada kat 500. Memang tak lah kan. Ya, tu macam cantik je. Hitam tu nanti. Eh, dah comel je. Tengok ni. Tengok pasu dia. Comel. Ya, tak nak cakap pasu dia comel. Dia beli ke? Wait. Corduroy. Wah, handsome. Nak. Tidak. Carhartt. Oh. Works hell without whip. Sekarang ni dah petang dah. Pukul apa dah sayang? Pukul 7. Dah Jom pukul 8. something kan. Pukul 8 macam tu. Kita ada lagi 1 hour plus Okay, kita ada 1 hour plus nak tengok wayang. I bought something for myself today. Actually nak dah try macam apa orang panggil? Tak nak membeli hari ni. Tapi macam tiba-tiba TRX ni ada promo-promo pula. Kita tak boleh promo-promo ni kan. Dia pun nak beli untuk body macam tu je. Okay. So nak dekat depan Apple Store ni. Rasa macam nak masuk. Rasa tak yang? Masuk lah. Jom. Ni yang laptop baru tu Very ringan. Ni apa MacBook Neo. Neo? Neo. Ni 2000 lebih je. Oh, Tapi dia sangat ringan and sleek. Is it ringan? dia ringan sangat. Okay lah. Yeah. And ada pink. Dia besar je. Nak ada plan nak beli phone baru guys. Tapi nak tahu yang iPhone nak keluar bulan 9 ni. So kita tunggulah kot bulan 9 ni. Habis sekarang pakai phone apa? 14 Pro Max. Alright guys, kita dah keluar Apple Store tadi, tak ada apa sangat. Nat pun tak ada plan nak beli apa-apa dekat situ. So, kita nak pergi ke Aurum Theatre terus. Kita nak keluar sebab kat situ boleh keluar. Jadinya kita lepak-lepak kat luar je, ambil angin, and then kita terus masuk dia punya lounge area. Okay. First time ni nak pergi di sini. Nat pernah naik atas tapi I tak pernah pergi dia punya cinema. Dulu Nat buat event dekat sini guys. Nat dia buat event L'Oreal dekat sini. So I manage the event dekat sini. So that's why Nat tahulah kenapa boleh keluar kat sini.
So kita lepak-lepak kat luar ni, ambil angin and then kita masuk kat dalam tu kejap lagi. Alright guys, kita dah nak masuk dah. Suami saya dah tunggu kat luar. Are you ready? Nak ambil gambar kat situ ke? Nah, of course. Wah, nampak gayanya macam dah start ramai. Plus hari Rabu guys, that's why. Look at that, Spider-Man. Oh my god, first time. Sayang, first time. First time apa? Kita masuk sini. Itulah. Kita Weh. kena check in sini ke? Muat. Ya, kita kena check in sini. Wow. Look at that. Nice. Sekarang ni nak pergi check in tiket. Oh, check in tiket. Itulah, check in hotel. Kita kena check in dulu. Guys, kita orang tak boleh masuk lagi because 5 minit sebelum movie start baru kita boleh masuk kan. So maybe kita jalan-jalan dululah. Macam tu. Taklah jalan-jalan, I mean like nak buat tour je lah. Dia macam ni kat dalam. So, I nak pergi toilet dulu. Guys, tandas dia macam ni guys. Dalam dia. Okay. Tiba-tiba aku buat tandas tour kan. Tapi whatever lah. Okay, dia macam ni. And then dia ada cermin besar kat sini. Halo. So, dia macam tu lah. Bye. Kita dah boleh masuk. Dia kata straight. Oh. Straight kanan. Gate nombor 3. Let's go. Wow. Kita hall nombor 3. Next one. Oh, dia ada 3 bilik kereta ni. Ya. Satu je. Ya, tengok atas ni yang ada star. Lampu lah. Anak-anak sekarang sedang mereka menjadi saham. Internet yang lebih selamat bermula dengan tindakan hari ini. Yeah, yeah. That's ours. Wow. Guys, pakai slipper. Okay, let's review guys. Dia punya wayang. Katil. Selesa. Hari kita dapat slipper. Slipper. Selimut. Kita boleh scan untuk food. Bantal. Jom kita test selimut. Best ke? Macam bincang je. Ada lah. Aduh, dah seronok pula. Tapi kita tengok movie ni lah. Woi. The machines closed in on Everest, but it was 100 feet over the roots. Dekat sini boleh control dia punya tilam tau guys. If Tilam you dia haven't boleh already changed your tekan, watches, I suggest you do so now. dia ke depan. Ni ke belakang. Your whole life was built Kursi on Naim dah tinggi dah. do the right thing at the right time. Rolex combines modern industrial methods and the skills of the craftsman. This is the strength of the Rolex. 100 years. Dilarang merakam. Dilarang merakam. Ya, merakam guys. So kita panggil tak rakam. Ni sekali lah break dia. Some memories.
guys, so welcome back to the vlog. Okay, so lepas habis movie tadi I tak sempat langsung nak outro. So sampai rumah, sebelum I lupa outro untuk korang, I outro terus. Okay, so nasib baik lah I tak buka tudung, tukar baju lagi. Naim dah tukar baju dah. So guys, I'm so tired, but I'm so happy for today. Thank you so much for the wishes. Night hari ni I rasa I tak buka social media sangat. I tak buka langsung Instagram. I buka, tapi I macam check-check gitu je sebab notification non-stop masuk. I check-check gitu je. But thank you so much for those yang wish birthday for me. Thank you. Yang mendoakan Nat and also Naim juga. Thank you. Okay guys, so sebelum kita end kita punya vlog, I ada mini haul sikit. Actually I ada shopping sedikit tadi dekat TRX. Tak banyak pun, sikit je sebab I kawal. Saya kawalkan diri. Kalau tak nanti menambah-nambah barang dalam rumah ni. Kita tak nak. Kita nak minimalist. Okay, so tadi kita pergi makan dekat Dancing Fish. My first time. Sedap doa. And kita orang tapau balik terung belado tadi tak habis. Sebab banyak gila Nak rasa portion kita orang makan tadi sesuai untuk 4 orang atau 3 orang macam tu. Yang tak kuat makan sangat, dia sesuai. Kalau kuat makan, 2 tu okey. Kan sayang kan? Okay, so kita move on to the next stuff. Okay, tadi nak pergi H&M. Actually guys, I kan cakap dengan korang pagi tadi, I nak cari barang-barang untuk pergi KL Fashion Week, which is weekend ni kan. Tapi itulah, bila ada Naim, I tak boleh nak shopping my style. Faham tak? Sebab I tak suka dia tunggu. I tak suka dia tunggu I lama-lama. I tak suka dia tanya itu, tanya ni. Better insyaAllah kalau I free esok ke lusa, I pergi sendiri macam tu. Tapi tak banyak pun I nak beli barang untuk KL Fashion Week tu. Sebab satu, I attend as a friend, bukan as a guest or KOL or influencer, celebrities. I tak perlu nak pakai cantik-cantik pun dekat sana sebab dia kawan Nat je. So I pakai biasa tapi ikut tema. Macam tu lah Nat fikir kan. Lah, kita bawa slipper wayang tadi. Guys, ni masuk dalam ni tau, masuk dalam fee tau. Kena ambil benda ni. Okay, so tadi ke H&M, I ada try lah a few baju. Tapi baju yang Nat ambil tu, Nat rasa Nat dah ada, cuma colour je lain. So I letak balik sebab I tak nak menambah. Macam I cakap, I tak nak menambah baju I. Tapi tadi I jumpa macam seluar ni. Dia macam baggy punya pants, but dia sangat lembut. Sekarang ni Nat tak ada macam baju yang very santai. Semuanya baju I yang macam nak pergi berjalan. Faham tak? Sebab kan I pakai yang bagi I biasa, tapi bagi dia orang macam, Nat, you nak pergi mana? Macam tu. So I tak nak orang question macam tu. So I beli je baju yang sangat simple. 2 colour. Saya beli 2 colour. Satu colour ni, satu colour dark brown tadi. And that's it. Untuk H&M. Okay, and then I bought something for myself. Okay, actually Nat dah lama dah tengok brand ni. Selalu I akan lalu lalang je lah, I tak akan masuk. Tapi hari ni, tiba-tiba I rasa macam I nak masuk. Sebab macam tak ada benda nak buat tadi. So, ada hikmah lah I masuk. And hikmahnya, I dah penghabis duit. Okay, tapi I beli 2 barang je guys. Tapi 2 barang ni sangat love. Okay, I beli nak ingatkan, Rituals ni dia hanya jual macam room spray, home fragrance, apa lagi, macam diffuser tu tak guys. Dia jual skincare, dia jual perfume, dia jual all the body care, hair care, semua kategori ada. Ni nak beli body scrub. Usually kalau korang tanya Nat macam mana I jaga my body, usually I selalu beli scrub. I suka sangat body scrub tau. Body scrub, body lotion. Tapi I rasa tahun ni I tak ada yang baru. Yang lama semua dah buang. Lepas tu I dah tak top up, I tak stock up dah. And I terus stock up ni sebabnya dia tengah buat sale. So I ambil ni body scrub, and this one is shower oil. So lepas dah scrub, pakai shower oil ni, and then terus tidur. And wangi gila sangat-sangat bau ni. Sebab tadi Nat ada scrub kat tangan Nat, and then pakai juga yang ni. Sampai sekarang body I bau 2 ni.
Dua ni sangat wangi. Ni bukan sponsored ni saya beli. Ada receipt dia. Ni saya beli. Okay. Apa lagi I nak cerita dengan korang. Oh yes, tadi kita kan tengok cerita Spider-Man. This is the best cinema date in my life. The best one. The highlight one. Tu je nak boleh cakap. Sebab experience dia sangat-sangat best. Oh, memang best lah. Memang rasa privacy, berbaloi sangat-sangat, bayar amount tu. Dapat makan. Boleh adjust semualah. Dia punya seat and all kan. Dia bukan seat, dia katil. Okay, guys, imagine katil tu. Tengok pula cerita Spider-Man. Best gila. 10/10. Memang best. I just want to say thank you so much to my husband sebab melayan kerenah saya hari ni. Dia layan je guys. I masuk kedai ni, dia ikut dia without saying no. Maybe because my birthday kot. Selalu ni dia akan macam tak payah layan beli, tak payah layan. Yang ni dia macam let go je you nak beli, beli. Macam tu. I'm so grateful. Okay guys, itu saja for my vlog today. Thank you so much for watching. I hope korang enjoy my birthday vlog. Okay, I cannot wait for the actual birthday trip. Yang tu yang I looking forward sangat-sangat. So stay tuned. Jumpa korang for the next video, okay?